Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lakshman Nair Devan Nair dari kelas 3 Alif. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kedah. Kod sekolah saya ialah CEA 7060. Pada pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan bicara buku tentang novel Langit Masih Ikhlas, karya Painat Mauri. Novel ini diterbitkan oleh penerbitan karya seni Sendirian Berhad. Novel ini merupakan sebuah karya fiksyen dengan 475 muka surat. Harga novel ini ialah RM26 dan boleh didapatkan di perpustakaan Desa Kedah. Hadirin sekalian, novel ini merupakan sebuah karya yang mengetengahkan kisah kehidupan, kekeluargaan dan perasaan cinta yang dekat dengan masyarakat. Walaupun jalan ceritanya ringan dan senang, novel ini serat dengan pengajaran tentang kesabaran, keikhlasan dan menerima takdir dengan hati terbuka. Secara ringkasnya, novel ini mengisahkan tentang Azrin Sharmin dan Azamuddin. Sejak kecil lagi, Azamuddin sering mengusik Azrin sehingga Azrin menyimpan rasa benci terhadap dirinya. Azamuddin gemar mengejek fizikal Azrin dan menjadikannya sebagai bahan gurauan. Namun di sebalik sikap nakalnya itu, Azamuddin telah menyimpan rasa cintanya terhadap Azrin sejak kecil. Apabila mereka meningkat dewasa, hubungan mereka masih di dalam pergaduhan dan sendirian. Azrin mempunyai pilihan hati yang lain dan sukar menerima Azamuddin kerana luka yang lama masih tersimpan di dalam hatinya. Namun begitu, takdir akhirnya menemukan mereka kembali. Kehidupan rumah tangga mereka bukanlah indah seperti dibayangkan kerana mereka perlu belajar memahami antara satu sama lain, memaafkan kesilapan yang lalu, dan menerima kekurangan pasangan masing-masing. Apa yang menarik tentang novel ini ialah gaya penulisannya yang santai dan diselitkan dengan logat utara yang menghiburkan. Dialog-dialog di antara Azrin dan Azamuddin sering membuatkan pembaca untuk tersenyum dan ketawa kerana penuh dengan usikan dan gelagat lucu. Pada masa yang sama, penulis berjaya menggambarkan suasana kehidupan masyarakat kampung yang harmoni dan penuh nilai kekeluargaan. Selain itu, watak sampingan seperti Tok Abbas dan Tok Heri juga memainkan peranan penting untuk menceriakan cerita ini. Mereka menggambarkan hubungan masyarakat kampung yang rapat, saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. Pembaca akan merasakan suasana kehidupan masyarakat kampung yang tenang dan penuh kasih sayang. Terdapat juga beberapa nilai yang boleh kita ambil daripada novel ini. Antaranya ialah kita perlu menjaga tutur kata kerana kata-kata boleh meninggalkan kesan mendalam di dalam hati seseorang. Selain itu, kita perlu menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Di samping itu, novel ini mengajar kita supaya sentiasa reda dengan ketentuan kehidupan. Sebagai penutup bicara, saya berpendapat bahawa novel ini menarik untuk membaca kerana
Jalan ceritanya ringan, menghiburkan dan rapat dengan realisasi kehidupan masyarakat. Pada masa yang sama, saya ingin mengajak rakan-rakan saya untuk membaca novel ini kerana terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada novel ini. Sekian, terima kasih.